Assalamualaikum nak cucu semua. Hari ini Mak Som nak cakap sikit pasal isu viral tentang herpes ni. Mak Som tak nak sentuh siapa betul siapa salah sebab itu bukan kerja kita nak hukum orang. Apa yang Mak Som sedih bila ada yang terus mengaibkan, menuduh dan komen bukan-bukan sampai menjatuhkan maruah orang lain. Anak cucu semua ingat. Nabi SAW pesan, sesiapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Kalau kita buka aib orang, Allah boleh balas dengan membuka aib kita pula. Na'udzubillah. Jadi, elakkan kita jadi tangan-tangan yang menulis perkara yang memalukan orang lain di media sosial. Begitu juga kalau kita diuji, sabar dan berbincang baik-baik, jangan cepat menuduh atau memalukan pasangan sendiri di khalayak ramai. Netizen pula, jangan kita terlalu seronok komen lebih-lebih. Kita tak tahu cerita sebenar. Lebih baik kita doakan kebaikan, bukan menambah fitnah atau memalukan orang. Mak Som pesan juga anak cucu semua jagalah kesihatan, jaga kebersihan diri dan kalau boleh amalkan pemakanan yang lebih sihat dan semula jadi. Makanlah makanan organik, sayur kampung, buah-buahan segar. InsyaAllah dapat bantu kuatkan imun badan kita. Jangan lupa, yang pahit itulah selalunya ubat. Wallahu a'lam, Mak Som sayang semua. Jangan buka aib, tutup aib. Dan kita sama-sama jadi lebih baik ya.